Hello, hi guys, welcome to Dripping Channel guys. Okay, untuk video malam ini yang dijanjikan untuk you all, kita nak tunjuk kita punya lampu kaki lah. So ini dia ada controller lah. Yang bestnya kita punya lampu kaki ni, dia boleh ada remote control dan dia juga boleh install pakai apps lah. So you boleh control you punya lampu pakai apps. For example, you punya control ni dah rosak ataupun bateri dia ataupun hilang, you all boleh control pakai apps sahaja untuk you all punya lampu kaki. Okay, ni kita on Okay, kita on. Ini adalah lampu berwarna purple lah. Okay, lampu warna purple tapi ngam lah. Okay, sekarang aku bagi satu lah. Kamera satu you all boleh nampak lebih jelas lah. Okay, ni kamera satu lebih jelas. Ni adalah warna purple lah. So nice lah. Dia tak terang macam menyuluh mata tu. Dia nice je. Dia cozy saja. So dia ada pelbagai jenis mode guys. You nak dim pun boleh. Kalau rasa pedih mata, you bagi dim sikit. Nah, bagi dim terus macam ni. Okay, kalau you nak terang, you bagi terang balik. Okay, function dia sangat best guys. Function dia ada banyak lampu, dia ada banyak warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis warna guys. You all nak warna apa pun boleh pakai. Kuning boleh, orange boleh, hijau boleh, merah pun boleh. Merah pun ngam. Merah pun ngam guys. Merah pun ngam. So kalau you all nak, you all berminat, boleh tekan dekat beg kuning aku guys. So sangat-sangat function dan sangat-sangat best. So itu je video untuk kita punya lampu bahagian kaki guys. So kalau korang berminat, korang boleh tekan dekat beg kuning aku guys. So itu je video untuk hari ni guys. Thank you for watching. Have a nice day and bye bye.